Ramai orang nak beli emas tapi tunggu harga jatuh. Hakikatnya, orang berjaya beli dulu baru tunggu naik. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Emas bukan tentang timing sempurna. Ia tentang masa. Lagi lama kita pegang, lagi tinggi potensi untung. Sebab emas ikut trend jangka panjang. Naik, rehat, naik lagi. Masalahnya, ramai asyik tunggu harga cantik. Tunggu punya tunggu, harga makin tinggi. Akhirnya, terus tak bermula. Sementara orang lain dah simpan bertahun. Solusinya simple. Mulai sekarang, walau 1 gram, lepas beli, biar masa bekerja. Kita tak boleh kawal harga harian, tapi kita boleh kawal tindakan hari ini. Lagi lama tunggu, lagi rugi masa. Emas RM200 per gram dulu pun orang kata mahal. Sekarang lebih mahal. Tetap bergerak. Trend tetap bergerak. Kalau tak mula, kita tertinggal. Kalau dah lama fikir tapi belum bertindak, inilah masanya. Mula dengan modal kecil. Yang penting, kita bukan berlumba dengan orang lain. Kita cuma berlumba dengan masa. Mulakan hari ini demi diri sendiri. Okey, baik tuan-tuan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, berkongsi yang santai, tapi sampai jumpa anda di next video.